Coachella first time dilakukan pada tahun 1999 dekat California. Walau bagaimanapun, idea ni telah start pada tahun 1993 lagi. Pada masa tu, ada salah satu band bernama Pearl Jam telah decide untuk buat konsert diorang dekat venue yang dipanggil Empire Polo Club, which means tempat yang mana Coachella tengah buat sekarang. Kenapa diorang pilih venue tu? Sebab pada masa tu, diorang ada isu dengan Ticketmaster. Diorang cakap Ticketmaster telah kenakan charge yang mahal ke atas tiket dan juga mempunyai sistem yang tidak telus dan juga tidak adil kepada pengguna. So, diorang decide untuk cari venue yang tidak menggunakan Ticketmaster dan lahirlah Coachella di Empire Polo Club sekarang. Festival Coachella bukan sahaja salah satu festival muzik, tetapi sekarang Festival Coachella juga telah menjadi festival fashion sebabkan pengunjung yang datang akan mengenakan fashion yang sangat menarik dan unik. So, kalau korang ada peluang nak pergi Coachella, artis mana yang korang nak jumpa? Korang komen kat bawah.